Satu kemalangan jalan raya melibatkan sebuah lori dan beberapa kenderaan dilaporkan berlaku di kilometer 46 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan dari Simpang Renggam menuju ke Sedenak, Johor pada petang semalam. Kejadian tersebut menyebabkan aliran trafik bergerak perlahan di lokasi berkenaan. Berdasarkan rakaman kamera papan pemuka yang tular di media sosial, sebuah lori dilihat bergerak dengan kelajuan sebelum dipercayai gagal memperlahankan kenderaan lalu melanggar beberapa buah kereta yang sedang berhenti akibat kesesakan. Insiden itu berlaku dalam keadaan lalu lintas yang padat, sekaligus meningkatkan risiko pelanggaran berantai. Difahamkan, sekurang-kurangnya 5 buah kereta mengalami kerosakan teruk akibat kejadian tersebut. Namun setakat ini, pihak berkuasa masih belum mengesahkan jumlah individu yang terlibat atau mengalami kecederaan. Pasukan keselamatan dan penyelamat dilaporkan tiba di lokasi bagi menjalankan siasatan serta mengawal keadaan trafik. Bonyok mat. Ni kan langgar lori ni confirm. Langgar lori dia ni. Langgar lori. Jadi burger lah kita.